Wa madmuman, dan yang didumahkan fil mudhari'i, pada mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Mudhari' fi'il. Wa bina'uhu, dan bermula binanya. Binanya apa? Fi'il mudhari'. Binanya bab pertama. Binanya bab pertama dan nombornya. Dan bermula binanya bab pertama lit ta'diyati ghaliban, itu bagi muta'adi pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang-kadang ada ia bina itu lazim. Mithlul muta'addi nahu, mithalu muta'addi nahu, bermula contoh muta'addi seumpama nasara Zaidun amaran, telah memukul oleh si Zaid si Umar. Akan rumah. Akan. Mithalul lazimin, dan bermula contoh lazim nahu kharaja Zaidun. Mana Zaidun? Zaidun. Itu seumpama telah keluarlah si Zaid. Wal muta'addi, dan bermula muta'addi, dan bermula muta'addi utar ubat titik. Dan bermula titik. Penjual jetah kau. Muta'addi huwa, dianya muta'addi itu barang-barang yang melampaui perbuatan si fi'il kepada si maf'ul bih, dan bermula lazim, dianya lazim itu barang yang tidak melampaui perbuatan si fa'il kepada maf'ul. Maf'ul bih ya. Bal waqa'a fi nafsihi, akan tetapi jatuh ia perbuatan pada dirinya si fa'il. Ini mana? Ini makna dia mengerti surah. Jadi bab yang pertama. Ini yang tuan David ini. Jadi ketahui olehmu bahawa sungguh bermula tasrif limong dan leplo limong itu leplo limong apa leplo limong baban ba. Tasrifnya na leplo limong ba dalam ilmu taraf tingkatan ula. Nambah daripadanya leplo limong itu bagi sulasi mujra, makna sulasi mujra lebo huruf PAG semata-mata, makna semata-mata analim tamala ya. Tetap bertimangan fa in lam, fa PA in PA lam PA. Bab yang pertama iaitu fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Pada in PA madhi, dhammah in PA mudhari'. Maudunuhu timbangan di nasara yang suruh juga patah in fi madhi dan
Dumah in PM danai. Sama lagi fa'ala. Yang kekan timbangan. Serupa walaupun hana sama. Ya buat contoh kilo gepuk dan kilo batai. Yang namun je sama-sama diplohan walaupun hana tabai. Part mata tanda bab yang pertama di antara bab-bab yang lain. Tanda di bawah nalah in bab PM madi iaitu fa'ala in dia petak. Baris petak. Baris petak. Baris datif. Petak bab PM madi dan bab PM darai dumma ataupun marfu. Baris rafa. Ya, fa'ala yaf'ulu. Kemudian bina bab dinya, makna bina faedah bab. Faedah bab ji mutadi. Berarti menyageba dengan timbangan fa'ala yaf'ulu ataupun nasara yang suruh nya berfaedah mutadi. Berarti kengajar pun. Kengajar pun. Bagi contoh, telah memukul oleh tidak akan rumah. Yang contoh bina muta'adi. Yang faedah bab ni. Berarti buatnya buat sengaja. Yang kebiasaan bina bab. Ya ikun muta'adi kibat. Ikun muta'adi melampaui buat tipe A kepada maf'ul baik. Watai dikubut, na urung kubut dan na urung kenong bu. Na urung tumbu. Yang ikun maf'ul baik. Fa A urung kubut, maf'ul bih, urung tumbu. Lagi contoh, tidak dengan rumah. Yang kebiasaan bina bab yang pertama. Terkadang-kadang nacip bina bab yang pertama, bagi ladem. Tiga-tiga tapi hana tebai-tebai. Tiga-tiga. Bagi ladem. Lagi ikun ladem, iaitu buat tipe A, hana kena maf'ul baik. Akan tetapi kena gedraw je. Ibu buat untuk draw gedraw je. Okay, contoh kharaja Zaidun, telah keluarlah tidak. Itu bait juga gedraw je. Beda di antara muta'addi dengan ladai. Tapi lebah huruf bab pertama, menyapa bab huruf menyangkakan lebah pertama. Tanda bab yang pertama patah impim mati, dumah impim danai. Patah dumah, patah kasrah, patah bandua, yang kagede bab je.